kita berada di Kyoto sekarang. And kita akan bergerak masuk ke arah Arashiyama Bamboo Forest. Okay, kau tengok ni view dia. Tadi dekat sini masa kita on the way nak ke masuk Arashiyama Bamboo Forest ni, banyak sangat aku nak jumpa ramai gila lah. Macam trip sekolah, budak sekolah menengah macam tu. Macam dalam cerita anime kan, kau tengok budak sekolah menengah tu nampak diorang tadi masa lalu ni tak masuk ke sini juga. Macam trip sekolah macam tu. Ni pun tak tahu diorang buat apa ni, kumpul orang kat sini. Cuba kau tengok. Ni aku cakap budak sekolah tu macam trip budak sekolah. Kalau nak view lawa, kena naik atas ni. Di sini guys. Aku tahu diorang kalau naik macam beca ni kan, kena bayar dalam amount 20,000 yen, dalam amount RM100. Kau bayangkan naik beca je dah dekat 20,000 yen, RM100. Kalau contoh salah satu beca tu selalunya naik dalam dua orang macam ni kan. Macam ni. So agak mahal sedikit lah dia punya bayaran naik beca ni. Sebab yelah berbala lah, sebab orang yang bawa pasti penat. Okay. Okay, kawasan ni tak boleh masuk, tapi nak ambil gambar kat sini pun okey ke. Kat atas tu kalau nak korang nak terus pun boleh, tapi kena naik 1,000 anak tangga. Kalau korang yang rasa rasa macam kalau korang rasa nak naik 1,000 anak tangga tu, kalau korang rasa macam boleh naik yang tak rasa penat, naik lah. Tapi kalau tak nak, tak apa, belok kiri tadi, terus je ambil gambar dekat hujung Bamboo Forest tu. Nampak lawa view kat situ. Sini pun bila lawa je. Situ kawasan grave lah, macam kawasan kuburan. Kau nampak macam kawasan grave itu. Buat sekarang ni aku tak akan ambil gambar lah. Aku kira buat video je lah kot, buat kenangan kan. Gambar tu buat, nanti aku akan datang lagi tempat sama, so boleh je ambil gambar untuk the second and third time or fourth time datang ambil gambar. Cuma first time ni kena buat video dulu, sebab nanti tak tahu bila lagi aku boleh buat video kan. So waktu sekarang tengah free ni, boleh lah buat video. Nampak budak sekolah. Tengok sekejap aku tunjuk kau barang. Nampak? Budak sekolah belakang tu. Tu lah cakap tadi, masa aku masuk ni ramai budak sekolah. Ni pun budak sekolah agak. Nampak? Comel. Kawaii. Kawaii ni. Sashi ni. Sugui. Banyak juga lah orang kat sini. Cerita sini kawasan yang sini aku nampak macam kawasan ramai orang ini jugalah. Ya, sebab sini kan kawasan famous. Sebab tu kawasan lah kawasan forest kan. So memang ramai orang lah akan datang kat sini. Serius tak usah aku cakap. Cuma kalau korang datang sini, kalau korang naik beca tu memang kena bayar 20,000. So kalau korang rasa mampu bayar, bayar lah. Kalau datang Jepun ni, make sure prepare lah duit banyak. Kalau datang Jepun untuk bawa duit macam flight ticket ke hotel je, tapi tak ada untuk sightseeing kan, duit untuk sightseeing korang kat sini. So janganlah datang, sebab korang akan rasa duit tu tak cukup. Sebab memang sini memang pakai banyak duit. Okay, sini semua pasal duit. Kalau ada duit,
kau boleh pergi mana-mana. Kalau tak ada duit, say goodbye lah. Tapi boleh je ada tempat-tempat yang tak perlukan duit. Macam gini kan, tempat ni mana perlukan duit pun. Masuk jalan-jalan, sudah. Kalau nak naik beca je kena bayar yang dalam 20,000 yen macam tu. Kena souvenir sikit. Macam banyak juga lah penumpang dekat dalam ni. Kat dalam ni banyak jugalah macam ada orang yang bawa guide-guide orang kan daripada negara-negara diorang. Okay, ni pun dah kena makan. Okay guys, sekarang kita berada dekat Katsura River. Okay, so sini pun view pun nice kan. Sebelah belakang tu ada kata apa macam angsa kan. Siapa yang minat angsa tu boleh datang sini lah. Angsa banyak sini. Kita tahu siapa nama dia angsa tu boleh datang sini. Member banyak ni, member angsa ni kan. Di sini memang nice juga, quite nice view juga untuk korang buat gambar, buat video kan. Kalau tentang Kyoto ni macam tadi tempat kita pergi Arashiyama Bamboo Forest. Sekarang ni pula kita berada dekat Katsura River. Okay, kalau view dia lawa. Okay, kau tengok sana kan. Lepas ni kita akan bergerak ke tempat lain pula. So nak tahu tempat mana, so jangan lupa untuk stay tune dengan aku punya vlog ni. So ciao.